Saya bagi ilmu free kat korang. Saya iklan lah sikit. Belakang ni adalah sistem alam tekanan udara untuk sistem biofloc. Macam mana dia berfungsi. Ini alam. Ini sensor. Pipe dekat bawah terhubung dengan pipe pengudaraan. Buka sikit supaya udara mengalir dekat dalam sensor. Tujuan dia untuk memastikan udara berjalan dalam sistem pipe pengudaraan. Kita punya pipe tercabur, bekalan elektrik terputus, pam rosak. Saya tunjuk kat korang. Contoh mati kan ni. 1, 2, 3. Angin tak ada ni, angin tak ada. Sampai depan sana boleh dengar. Ni. Saya punya tim dekat depan sana tu dia orang dah keluar daripada rumah. Sebab dia orang dengar alam. Bingit-bingit. Lepas tu, bila kita punya sistem udara kita dah jalan semula, katakanlah kita punya bekalan elektrik dah hidup semula kan. Lepas tu, udara dah jalan semula. Apa berlaku? Kalau bekalan elektrik dah terhubung semula, dia akan mati lah.